Minta maaf cakap kadang-kadang berpuluh tahun dah orang kita kadang-kadang dia semayang, tapi bila ditanya mana satu rukun qauli, dia tak boleh jawab. Ni kita semayang sekejap lagi kan, semayang isyak. Yang kita nak bawa balik pahala solat isyak tu. Tapi nak boleh pahala solat isyak macam mana kalau solat isyak tu tak tahu macam mana? Jadi kena belajar solat tu macam mana, angkat tangan macam mana, letak tangan kat mana, nak baca apa yang wajib kena baca. Minta maaf cakap kadang-kadang berpuluh tahun dah orang kita kadang-kadang dia semayang, tapi bila ditanya mana satu rukun qauli, dia tak boleh jawab. Sedangkan rukun qauli tu wajib. Itu yang kadang-kadang baca tak bunyi mulut, sekejap baca. Nampak kumat kamik gitu je kan? Ada yang diam terus pun ada. Dia boleh tengok ke lain kan? Ni kena dengar ni 5 rukun qauli. Yang pertama takbiratul ihram. Walaupun dia bukan imam, dia makmum, kena dengar di telinga sendiri. Wajib hukumnya dalam mazhab Imam Syafi'i. Allahu Akbar. Kadang-kadang telinga kita sendiri dengar je, bukan sampai tu imam depan dengar. Imam Allah ada macam kat Mekah pula dah, itu lain kan? Ni kadar dia Allahu Akbar gitu. Itu yang pertama. Yang kedua suratul Fatihah. Ni Fatihah tak bunyi kan, macam mana? Tu ya ke Ustaz? Yalah, itulah saya kata nombor 1 ilmu dulu. Berapa ramai daripada kita buat ibadat, ilmu tak ada, akhirnya berpuluh tahun buat ibadat salah. Macam mana nak berhadapan dengan Allah Ta'ala nanti di hari akhirat?